Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang satu firman Allah. Dia bukan Quran, tapi dia hadis qudsi. Hadis qudsi ni daripada Allah, tapi diberitahu kepada kita atas olahan bahasa daripada Nabi. Kalau Quran itu dia main word by word daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi ni daripada Allah, tapi Nabi olah dalam bahasa Nabi bagi tahu dekat kita. Apa kata dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah kata aznaba abdun dzanban. Allah kata ada satu hamba aku, dia buat dosa. Tak kira dosa apa. Satu hamba aku, dia sudah buat dosa. Kemudian dia realize, dia sedang benda yang dia buat ni dosa. Dia sudah rasa menyesal, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, Allahumma ghfirli dzanbi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa aku. Bila dia kata saja macam tu, Allah jawab. Tuan-tuan, kita duk minta ampun dekat Allah ni, kita habis Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang paling utama kita sebut selepas itu? Astaghfirullah.